Pada bulan Februari dan Mac yang lalu, malah kemarin, hujan lebat telah melanda kawasan saya di Dun Liawan, mengakibatkan kerosakan besar terhadap infrastruktur asas dan harta benda penduduk, khususnya di kawasan kampung. Sebagai contoh, di Kampung Koran dan beberapa kampung lain, limpahan sungai yang tidak mampu jumlah air yang tinggi telah menyebabkan banjir hingga menenggelami jalan raya serta rumah-rumah penduduk. Seterusnya menyebabkan kerosakan harta benda. Sehubungan itu, saya merayu kepada kerajaan agar mengambil langkah-langkah yang lebih berkesan untuk menangani masalah ini, termasuk melaksanakan kerja-kerja tabatan sungai, menambah baik sistem perparitan, memperkukuh pemantauan berkala di kawasan berisiko tinggi, serta menjalankan penyelenggaraan berkala bagi mengurangkan risiko kejadian seumpama ini berulang pada masa akan datang. Saya selaku Wakil Rakyat N41 Liawan merayu agar jabatan-jabatan yang berkaitan mengambil tindakan yang menyeluruh dan holistik untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, agar limpahan air ke kawasan perumahan tidak lagi berlaku pada masa akan datang. Saya sebagai seorang wakil rakyat juga, saya amat berharap agar kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat memberi perhatian serius terhadap isu-isu yang dibangkitkan ini demi kesejahteraan rakyat di Keningau. Saya juga maklum bahawa peruntukan sedia ada daripada kerajaan negeri adalah tidak mencukupi untuk menangani isu ini secara menyeluruh. Oleh itu, saya mohon agar kementerian yang berkaitan dapat memanjangkan perkara ini kepada kerajaan persekutuan. Saya yakin bahawa dengan kerjasama semua pihak, kita mampu mencari penyelesaian terbaik demi manfaat dan kemajuan daerah ini. Datuk Speaker, bencana banjir di kawasan saya juga telah menyebabkan beberapa penduduk kampung terpaksa dipindahkan bagi keselamatan mereka. Namun malangnya tempat yang sepatutnya dijadikan pusat pemindahan sementara tidak dapat digunakan kerana tidak memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Akibatnya mangsa banjir terpaksa ditempatkan di rumah pemimpin kampung sebagai langkah sementara. Dari pengalaman ini, saya berpandangan bahawa perlu ada perancangan yang lebih rapi untuk menghadapi situasi kecemasan seperti ini pada masa hadapan. Saya mencadangkan agar pejabat daerah dibekalkan dengan kelengkapan asas seperti partition block, tilam dan selimut supaya mangsa banjir dapat berlindung dengan lebih selesa. Langkah ini sekurang-kurangnya dapat meringankan beban mereka yang terkesan.